Untuk korang yang nak keluar, korang pastikan korang keluar awal tau. Sebab dekat jalan sekarang ramai gila kereta. Sekarang 7.20, lagi berapa minit je lagi berbuka puasa. Tapi PA Cahaya dari serve table awal-awal. Sebab Cahaya bagi tahu memang Cahaya akan menghadap jam. Finally Cahaya sampai juga. Cahaya dah sampai di Orchid House. Kalau tak silap satu pack RM89 je. So korang boleh makan sepuasnya. Cahaya pun first time nak iftar kat sini. Jom Cahaya bawa korang. Tengok ni, banyak sangat orang berbuka puasa kat sini. Cantik kan tempat dia, korang tengok ni. Dalam pun ada. Tu dekat luar ada. Cantik, and then korang nampak ni dekat dalam. Oh, yang ni kita punya. Dah reserve siap-siap. So kita tinggal makan sebab dah berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Hello. Oh. Wow. Nak spaghetti? Wow. Okay. Okey dah. Dah. Okey. Thank you. Okay, ada rice. Macam-macam rice ada. Kau nak tak? No. No. What is this? Lamb with yogurt. Oh, lamb. No. ايوه chicken ملوخيه This one lah. Cantik yang ni. Banyak gila dia punya menu. Thank you. Oh. Can? Ni bos. This. Ini apa? Dia macam meatball. Okay. Okay. Ayam nak tak bos? Ayam tak nak lah. Terlampau banyak. Okay, next. Banyak gila dia punya menu. Tapi semua menu Arab-Arab. dah pergi pun kedai Arab. Oh. Selamat berbuka puasa. Have a good time. Yeah. Live TikTok? Yeah, no? No? Video. Video. Yeah. I think live TikTok. Boleh satu? Wow. Finally dapat kunafa. Tiba-tiba tengah ada birthday. So ni geng-geng happy birthday. Kenyang dah? Jadi kita dah lepas makan. So kalau korang lepas iftar, kalau korang nak naik upstairs pun boleh. Sebab dekat atas ada cafe juga. Korang boleh order menu banyak dekat sana. Boleh santai-santai chill-chill sampai pagi. So kalau korang nak santai-santai kat sini, bolehlah datang. Boleh cuba. Bye!